Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fitau bin Muhammad Damri, wartawan Semekar TV. Sekarang saya bersama Tuan Pengetua SMK Kampung Laut. Assalamualaikum cikgu. Saya mempunyai beberapa soalan. Yang pertama, apakah perasaan Tuan Pengetua terhadap pelaksanaan program pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab soalan ini, bagi saya program pada hari ini telah dilaksanakan dengan jayanya, bila mana kita menghampiri ke penghujung Ramadan, dan program hari ini menggabungkan 3 program utama yang dimulai dengan khatam Al-Quran, kemudian penyampaian sumbangan zakat dan juga duit raya, dan juga akhir sekali penutupan program Ihya Ramadan. Jadi kita pada hari ini saya lihat penyertaan oleh semua pelajar serta penglibatan semua guru dan warga Semekal ini sangat memberangsangkan. Dan akhir sekali sebelum kita bersurai tadi, kita telah mengadakan rakaman ucapan sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Jadi bagi saya program ini telah dilaksanakan dengan cemerlang sekali. Tahniah kepada semua yang terlibat. Terima kasih cikgu. Seterusnya, bolehkah Tuan Pengetua berikan sepatah 2 kata ucapan Hari Raya? Saya mewakili Barisan Pentadbir dan warga Semekal mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu lagi di Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, bersama saya Adi Adha, wartawan Semekar TV. Sekarang saya bersama peserta khatam Al-Quran. Saya ingin memberi beberapa soalan. Soalan pertama, apakah perasaan anda terpilih menyertai khatam Al-Quran pada tahun ini? Saya amat gembira dapat mengambil peluang dalam majlis khatam pada tahun ini, kerana tahun ini juga tahun terakhir saya berada di sini. Berapa lama anda mengambil peluang untuk membaca Al-Quran di sekolah sepanjang bulan Ramadan? Saya selalu meluangkan masa dalam membaca Al-Quran ketika waktu rehat dengan pergi ke surau Asy-Syakirin bagi tadarus Al-Quran untuk mengisi masa-masa luang saya ketika rehat. Okey, terima kasih atas jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafri Abzah dari Semekar TV akan mewawarkan salah seorang peserta khatam Al-Quran, iaitu Adam Lukman. Adam, apakah perasaan Adam ketika menyertai majlis khatam Al-Quran ni? Perasaan saya sangat gembira dan excited kerana saya menyertai program khatam Al-Quran. Soalan kedua, Adam, berapa lama yang dia mengambil Adam untuk menyertai majlis khatam Al-Quran ni? Saya menyertai khatam program khatam Al-Quran ini. Saya akan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami guru ketika di SMK Kampung Laut ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Kampung Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan guru dan pelajar-pelajar yang berada sini. Selamat dan selamat hari. Maaf, dia bayar. Kami wakil daripada Salam lembaran untuk semua. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin pada semua warga Semekal. Bye-bye. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.
kami kru tinggi PSS ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Semeka mengucapkan